Okay, Assalamualaikum Izzat. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi menerima saya sebagai rakan pembelajaran lokal bagi membincangkan topik mengenai pembelajaran digital. Izzat, boleh anda kongsikan sedikit sebut sedikit tentang diri anda? Boleh. Okay. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Asli. Saya merupakan pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dan sekarang saya tengah ambil jurusan sarjana muda dalam elektrik. Oh, baik. Itu sajalah. Baik, okey. Seperti yang kita tahu, dekat dunia zaman sekarang ni sudah banyak aplikasi pembelajaran digital yang telah kita terokai dan ianya telah memberikan banyak kesan dan impak yang positif kepada pembelajaran abad ke-21. Baik Izzat, apakah aplikasi pembelajaran Baik Izzat, apakah aplikasi pembelajaran digital yang sedang anda gunakan bagi membantu pembelajaran digital anda? Okey. Untuk pembelajaran saya sekarang, aplikasi yang biasa saya gunakan lah macam ChatGPT, kadang-kadang juga ada gunakan Microsoft Teams, lepas tu Google pun ada juga pakai lah macam biasalah. Lain daripada tu, biasanya saya ada guna juga Copilot lah. Jadi kebanyakannya saya banyak gunakan AI untuk pembelajaran saya untuk masa sekarang lah. Oh. Baik Izzat, apakah ciri-ciri yang anda paling suka tentang aplikasi pembelajaran digital yang anda gunakan sekarang? Ciri yang paling saya suka untuk belajar sekarang, dia kalau saya nak dapatkan satu info tu, saya boleh terus je tanya dalam ChatGPT ke, dalam Google ke. Lepas tu saya boleh terus dapatkan jawapan lah. Bermakna saya tak perlu lagi nak pergi jumpa pencara ataupun kena tunggu kelas baru tanya pencara tentang soalan yang saya tak faham. Saya boleh je terus pergi dekat ChatGPT ke Google ke, lepas tu saya type je soalan saya, lepas tu saya akan cuba fahamkan topik tu lah. Jadi ciri yang saya suka dalam ni adalah bila maklumat dia mudah didapati, minta je terus je dapat. Jadi itulah ciri yang paling saya suka lah bila gunakan pembelajaran secara digital ni dia digunakan. Oh, saya pun sedar yang ChatGPT ni sudah banyak digunakan oleh para pelajar zaman sekarang, termasuklah pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah, sebabkan saya pun tahu yang ChatGPT ni pun membolehkan kita mendapatkan maklumat dengan lebih pantas kan. Okey, untuk soalan seterusnya, berapa kerapkah anda gunakan aplikasi tersebut dalam sehari ataupun sejak belakangan ini, dan apakah tujuan anda gunakan app tu? Untuk kekerapan boleh dikatakan hampir setiap hari lah. Hampir setiap hari saya gunakan aplikasi tu untuk dapatkan informasi, untuk belajar, untuk study, untuk menjawab soalan yang saya tak faham. Dan tujuannya macam biasalah, sebab untuk belajar, lepas tu untuk fahamkan konsep. Jadi bila saya gunakan aplikasi ni semua, dia dapat membantu saya lah untuk faham dengan lebih lanjut, dan bukan sekadar faham untuk jawab kertas peksa ataupun semata-mata untuk markah. Jadi bila saya belajar tu, saya target untuk ingat sampai saya bekerja lah. Jadi itulah kerapannya dengan tujuan saya gunakan aplikasi belajar saya secara digital.
setiap hari ya. Okey, untuk soalan terakhir, jikalau Izzat diberi peluang untuk macam apa, upgrade app tu, apakah ciri-ciri yang Izzat nak, yang apa, Izzat nak yang ada dalam app tersebut? Kalau saya diberi peluang, ciri yang saya nak, mungkin saya benarkan aplikasi itu untuk ada satu forum. Forum ni bila orang masuk dalam tu, dia boleh betulkan jawapan AI ni. Jadi jawapan yang AI ni bagi, dia jadi betul lah, dan bukan dia konsep yang salah ataupun cara kira-kira yang salah. Jadi bila kita ada forum ni, dia akan kasih info yang betul lah dalam pembelajaran kita. Selain tu juga, dah mestilah saya nak benda tu jadi percuma, supaya orang lain juga boleh gunakan benda tu. Dan contoh macam kita guna YouTube kan, balik-balik je mesti ada iklan, mesti ada benda, mesti je tiap 5 minit je ada iklan tentang 3 perusahaan, lepas tu tak boleh skip. Jadi bila saya diberi peluang untuk tambah ciri yang baru, saya nak benda ni dia tak ada iklan, dia tak block, dia tak ada limit dalam bagi kita informasi. Okay. Jadi itu sajalah ciri tambahan yang saya boleh tambahkan kalau diberi peluang dalam aplikasi ni. Oh, itu merupakan salah satu ciri yang terbaik lah saya rasa yang saya pernah dengar untuk membuatkan app ChatGPT ni lebih best untuk pelajar-pelajar gunakan. So saya rasa itu sajalah soalan-soalan yang saya ingin ajukan kepada Izzat. Semoga kita punya perbincangan pada hari ini membawa manfaat lah kepada kita berdua. Okey, sekian, terima kasih. Sama-sama. Sekejap lah, tunggu sekejap.